Air Syifa ini merupakan air dari mata air yang dibacakan Al-Quran melebihi 50 kali. Air Syifa ini juga bersih dari sebarang kuman dan penyakit. Air Syifa boleh menjadi penawar kepada setiap penyakit, cerah mata bila disapu, malah tempat yang sakit akan hilang sakitnya. Syifa yang telah dibacakan Al-Quran melebihi 50 kali khatam, dan Alhamdulillah air ini dengan izin Allah telah banyak dapat membantu menyembuhkan pelbagai penyakit. Dan antara yang boleh dilihat dengan mata kasar, pada asalnya wajah pesakit ini kusam. Selepas disapukan dengan air Syifa ni, dan alhamdulillah wajah kembali berseri dan mata ni akan terang, hidung akan merasa lapang, dan alhamdulillah dengan izin Allah, kesembuhan daripada Allah, air Syifa ni banyak dan boleh dapat membantu meringankan beban ataupun meringankan pelbagai penyakit. Semua penyakit itu daripada Allah, kesembuhan daripada Allah. Rawatannya dari manusia dan penyembuhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala.